Alhamdulillah dah masak ayam kenduri Mak Tok. Dah masak, sekarang Mak Tok nak angkat. Nak dihidangkan. Hari ni Mak Tok nak masak ayam kenduri. Jom ikut Mak Tok. Mak Tok nak masak ayam kenduri. Ayam sambal. Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ni Mak Tok nak masak ayam sambal kenduri. Ini bahan-bahannya untuk ayam masak merah kenduri. Bahan-bahannya cili kering 2 genggam. Tapi Mak Tok dah siap-siap mesin lah. Lepas tu santan. Ini tomato puri 2 sudu. Garam, gula karbon dan gula putih. Ini bahan untuk menumis lah. 3 sekawan. Bawang merah, bawang putih, serai, kulit kayu manis. Ini ayam 1 ekor je. Mak Tok masak 1 ekor je. Yang ini untuk mesin. Untuk kita mesin nanti. 2 biji bawang lengkuas. Bawang putih. Buah pelaga, halia, 2 batang serai. Ini untuk dimesin. Di blender. Sekarang kita nak goreng ayam dulu. Ayam ni Mak Tok dah letak kunyit dengan garam. Kemudian kita nak goreng. Sebab minyak dah panas. Ayam sekor je. Mak Tok masak sekor je. Kalau kenduri dah banyaklah masak, ramai. Bahan-bahannya pun kena lebih lah. Ini untuk bahan-bahan untuk 1 ekor ayam saja. Sementara nak tunggu ayam ni masak, Mak Tok nak pergi blend dulu bahan-bahan ni untuk kita menumis nanti. Mak Tok nak balikkan ayam ni. Ayam ni kita tak boleh nak masak garing, kita bagi masak je. Bila dia dah masak, kita angkatlah, tak balikkan. Dia kalau garing sangat dia keras. Dia kita nak bagi juicy je. Sebab tu kita tak nak masak lama-lama. Kita bagi sekadar masak aje. Sebab kita nak buat sambal. Alhamdulillah. Ayamnya dah masak. Jom Mak Tok nak angkat. Nak buat sambal ayam pula. Ni nampak elok je. Nampak dia tak garing. Dia juicy lah. Terang ni cantik lah ayam ni kalau kita nak buat ayam sambal. Mula-mula kita nak kena tumis ni dululah. Tumis dulu bahan-bahannya. Ada daun pandan, serai. Tadi kan Mak Tok tak tunjuk daun pandan. Daun pandan ni memang kena ada lah nak untuk wangikan dia. Ni. Tadi minyak ni tadi Mak Tok pakai minyak yang lebih goreng ayam tadi je. Kita tak perlu nak bubuh minyak-minyak baru. Sebab minyak ni pun lagi sedap sebab minyak ni dah digoreng ayam tadi. Kemudian bila bawang ni dah garing, kita bolehlah masukkan yang kita blend tadi. Nampaknya bawang ni dah garing. Sekarang Mak Tok nak masukkan bahan-bahan yang di blend tadi. Buah keras, bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, serai. Sekarang kita kacau dulu. Bagi dia betul-betul masak. Tak lagi kita baru letakkan bahan yang lain. Ini kita nak kena bagi dia pecah minyak dulu. Baru boleh bubuh cili kering. Ini dia belum pecah minyak lagi. Sekejap lagi nak bubuh cili kering. Alhamdulillah. Bawangnya dah garing. Dah pecah minyak. Mak Tok nak masak. Masukkan cili. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dah. Okey. Kita kacau dulu. Kita kacau dulu sahabat. Bagi dia atas. Bagi dia sebati. Lepas tu. Tadi Mak Tok lupa nak cakap ni. Serbuk kurma. Serbuk kurma kena letak sikit. Dalam 2 sudu lah. Macam tu. Ni yang lebih hari tu Mak Tok masak hari tu. Dalam 2 sudu. Mak Tok pakai rempah kurma. Babas. Babas sedap. Babas dia wangi. Mak Tok suka pakai babas. Kalau rempah kari pun Mak Tok pakai babas. Lepas tu kan sahabat, kita biar dulu kat sini. Bagi dia betul-betul masak. Bagi dia mendidih, melegak, meletup-meletup dulu pecah minyak.
Alhamdulillah sahabat, dah pecah minyak, dah meletup-meletup. Menangkap ikan puyuh. Dah menangkap ikan puyuh, dah pecah minyak ni. Mak Tok nak masukkan tomato puri. Masukkan tomato puri. Masukkan tomato puri, kemudian kita kacau dulu. Kacau dulu bagi dia sebati. Dia dah sebati tu. Kita masukkan rasanya pula. Masukkan gula kabung, ada gula putih sikit. Lepas tu masukkan garam. Masukkan perasanya. Kalau sahabat-sahabat nak masuk perasa lain, masuklah, suka hatilah. Tapi Mak Tok pakai perasa gula kabung je. Mak Tok suka gula kabung. Pulanglah pada sahabat. Lepas tu kita biarkan dulu sampai dia menangkap ikan puyuh lagi sekali. Alhamdulillah, dah menangkap ikan puyuh dah. Mak Tok nak masukkan santan. Masukkan santan, dan santan ni masukkan separuh je. Masukkan santan. Separuh saja santannya. Lagi sikit. Okey dah. Kemudian kita kacau, bagi dia rata, bagi dia sebati. Kemudian masukkan ayam. Masukkan ayam yang kita goreng tadi. Dan ayam yang digoreng. Ayamnya kita dah masuk, kemudian kita masukkan bawang lah. Bawang ni untuk penyeri je. Bawang Holland separuh saja tadi. Waktu pakai. Dan kita kacau lah. Kita kacau. Bagi dia sebati. Alhamdulillah dah masak ayam kenduri Mak Tok. Dah masak. Sekarang Mak Tok nak angkat. Nak dihidangkan. Mak Tok nak angkat. Cantiknya. Hari ni ayam masak kenduri. Ayam sambal kenduri. Api selurkan api. Sekarang kita bubuhlah hias-hias sikit dengan daun ketumbar. Bagi dia nampak cantik. Bagi dia nampak berseri, kita make upkan dia dengan daun ketumbar. Alhamdulillah, dah siap pun ayam sambal kenduri Mak Tok. Mak Tok nak makan, sahabat. Kenduri makan dengan nasi minyak. Baru kena nasi kenduri, nasi minyak. Nasi minyak ni, ayam sambal ni kalau ada acar acar timun lah dengan nanas tu kan lagi sedap. Sebab Mak Tok tadi tak beli pun, Mak Tok masak sayur ni. Mak Tok nak makan ayam sambal, nak merasa. Mai sahabat-sahabat semua makan dengan Mak Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana, amin. Nak merasa ayam sambal. Nampak menyelerakan, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul macam buah kenduri ni. Sedap, sahabat. Jangan lupa, sahabat. Ambil resipi Mak Tok ni, sahabat cuba buat. Memang sedap macam buah kenduri. Sedap, sahabat. Sahabat kena cuba ni, ayam sambal kenduri Mak Tok ni. Sedap, sahabat. Sahabat, kalau sahabat suka dengan video Mak Tok ni, sahabat boleh subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa ya sahabat. Bye-bye sahabat, jumpa lagi.